Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, saya Muslim Amin. Okey, hari ni kita akan buat review untuk exhaust baru full system complete power boom. Okey, exhaust yang baru dipasang ni jenama Amuro GP1 Restaurant. Saya pasang di United Big Bike World Sdn Bhd di Wang Semaju. Okey, exhaust ni termasuk dengan full system dan terdapat power bomb sekali lah. Okey, ini titanium full system. Okey, harga untuk full system ultimate power bomb dengan harga 1,800. Untuk harga untuk muffler sahaja full carbon Amuro GP1 dengan harga 1,200. Di bawah ni terdapat power bomb di sebalik ni. Ini daripada Amuro sendiri, come out dengan Amuro full system tersebut. So power bomb sekali dengan pipe dia lah. Itu perbezaan dia. Okey, apa yang dah selepas saya guna Amuro ni, saya dapat buat kesimpulan perbezaan Amuro dengan Acra yang sebelum ni saya guna. Kedua-duanya full system, namun Amuro dia dari segi letup memang tak ada letupan dah. Bila sepanjang highway, selepas saya lepas throttle memang tak ada letupan berbanding dengan Acra. Dan lagi satu, dari segi bila kita tukar full system power bomb ni di highway, dia lebih stable lah. Dia lebih stable dan kelajuan pun lebih, dari segi kelajuan pun dia ada peningkatan sedikit lah berbanding dengan Acra sebelum ni. Jadi itu yang bagi pendapat saya lah bila menggunakan Acra dan Amuro. Jadi so far dari segi airflow dia memang cantik, menyebabkan bila bunyi dia pun smooth, sedap. Dan kita akan tunjukkan dia punya bunyi macam mana.